Dengar baik-baik. Jika ayah kata kalau ayah mati, ayah wasiatkan rumah ini kepada hak tak ada rumah lagi anak ayah. Tidak sah. Kerana Nabi kata la wasiyata lil waris, tidak boleh wasiat kepada waris. Anak kita waris ke tak? Waris. Tak boleh wasiat kerana Allah sudah bagikan faraid masing-masing. Okey. Yang boleh kita wasiat yang bukan waris. Macam kalau kita mati, kawan kita hak rapat dengan kita, kawan je bukan anak-anak. Dapat tak saka? Cik jawab. Kawan kita, kawan Facebook rapat dengan kita atau kawan pejabat, kita mati dia dapat kita. Kenapa dia tak dapat? Itu soalan. Kerana dia bukan waris, pandai je mak. Faham lagi? Maka bila bukan waris, baru sah kita wasiat. Ingat tak sah kita wasiat bila dia bukan waris. Kita ada anak akak, kalau kita mati anak akak dapat dak kita. Pasal apa anak akak tak dapat? Pasal dia bukan waris. Maka sah kita wasiat pada anak akak. Okey, faham lagi tak? Ni pelik wasiat bini, wasiat gemuk, wasiat ke anak, mana sah? Faham? Tetapi wasiat kepada bukan waris ini hanya lulusnya maksimal 1/3 saja.